Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ifat 01. Okey guys, untuk video kali ni kita akan tengok cerita seram. Okey, cerita seram lagi. Cerita seram dia adalah kisah seram sumpahan seram Saya tak tahu nak buat video apa, tapi ada seorang komen ni dia cakap Ifat main lah Free Fire pula. Free Fire ke? Okay. Saya Free Fire. Free Fire lah, si Roblox je Nanti saya buat video tu. Okay, jom kita mulakan. Tapi sebelum tu, korang patut tekan like dan subscribe. Okay, jom kita mulakan. Sekejap, saya dah perlahan suara, takut tak dengar saya. Ikmal yang saya yang hantar tu. Yang korang kena tahu kenapa tu Ikmal hantar gambar gelap. Kereta kau rosak. Kat mana? Kereta karak lama. Aku on the way balik kuat dan saja lari ke sini. Gelap betul jalan. Memang tak ada orang lalu. Memang ada sekarang pukul 11. Sekejap, aku on the way. Kau nak datang ke? Yelah, kau nak minta tolong siapa? Bukannya ada orang kat situ. Thanks. Kau tunggu je situ je. Maksudnya dia tunggu lah. Janganlah keluar dari kereta. Tak payah risau. Aku tak takut hantu. Wah, tak takut hantu Ya. Tapi kat situ bukan hantu je ada. Dah tu perompak. Tak takut? Tak takut? Alamak. Takut. Baru takut. Tahu pun. Kunci pintu tu. Dalam sejam lebih aku sampai. Sejam? Tak apalah. Jauh. Okey, aku dengar bunyi lah kat hutan. Dengar bunyi kat hutan? Dah dalam kereta belum? Masuklah. Entah perompak. Takut perompak ada. Sekejap. Aduh. Kenapa? Kereta terkunci. Kunci kat dalam. Sudah. Apalah Iqbal ni? Kenapa ada tak kunci kat kereta? Aduh, kenapa malam ni jadi gini? Aku dengar bunyi lagi lah. Ya Allah, kenapa Iqbal? Oi, kenapa? Kau okey tak? 10 minit. Weh. Kenapa? Aku nampak sesuatu tadi. Dia kejar aku. Apa? Pompak ke? Tak tahu apa. Sekarang ni pun aku tak tahu aku kat mana dah. Aku lari masuk hutan tadi. Tak ingat jalan balik kat kereta. Location. Mana location ni? Aero 404. Tak ada pun. Aku no black. Tak ada. Macam mana ni? Kau ada nampak apa-apa cahaya tak? Macam tak. Macam ada. Sekejap. Ya Allah. Apa benda tu? Apa benda tu korang? Iman? Apa tu? Tak bersih ni. 10 minit. Aku jumpa orang. Aku lari pergi dekat cahaya tadi. Ada macam tu. Alhamdulillah. Tapi kenapa? Macam pelik je. Yang tadi tu apa? Aku tak tahu. Macam manusia tapi bukan. Benda tu lah yang kejar aku tadi. Tak apa. Apa ni? Tak tahu. Kau selamat sekarang. Itulah nasib jumpa orang. Kau tanyalah dia jalan keluar. Tanyalah. Dia orang kampung sini. Dia tahu jalan kat sini.
Dia nak bawa aku keluar dari hutan ni. Baguslah kalau gitu. Okay, sekarang ni yang orang tu hantar dia balik ah. Dia tahu tak benda yang kau nampak tu apa? Dia cakap apa? Tu orang yang kena sumpah kat kampung ni. Dia pun lari dari benda tu. Sumpah? Ya, nanti aku cerita. Kau kat mana sekedar? Lagi 30 minit. Oh, 30 minit dah sampai. Kau carilah tempat selamat dulu dengan dia. Nanti aku sampai, aku ambil. Sabar, okey? Mal. Benda tu. Benda tu pukul orang tadi. Mal. Lari. Tak boleh. Kenapa? Benda tu kepung aku. Dia orang ramai. Mana? Satu je ke? Maknanya apa nama dia, seram betul. Meremang weh. Takut. Takut meremang dah. Meremang weh. Kalau korang tengok cerita ni mesti meremang. Okay. Maknanya yang kejadian tu macam makhluk halus. Sebab mata dia putih tapi dia kena sumpah. Okey lah guys, sampai di sini sajalah untuk video kali ini. Korang betul tekan like dan subscribe. Okey, bye bye semua. Assalamualaikum. Bye bye, selamat berpuasa.